Tahun lepas, mak suruh aku balik kampung untuk jenguk rumah arwah atuk. Kata mak ada kontraktor nak baik pulih rumah pusaka itu. Rumah itu memang dah lama kosong. Sejak arwah atuk meninggal, memang tak ada orang duduk. Cuma sekali-sekala mak saudara aku yang tinggal berdekatan singgah di rumah itu. Dan hari pertama aku sampai di rumah itu, aku dah rasa lain macam, seolah-olah ada mata yang memerhatikan dari dalam. Masa itu aku teringat pesan mak, jangan tegur apa-apa jika kau terdengar ataupun kau ternampak perkara pelik di rumah itu. Jadi nak digambarkan, rumah itu memang rumah kayu, berlantaikan kayu, bertiang agak tinggi dari tanah. Bahagian sebelah dan belakang pula kawasan hutan getah tinggalan arwah atuk. Jadi pada malam itu aku sengaja buka lampu dapur untuk menerangi di dalam rumah. Dan dalam bilik tidur pula cuma diterangi cahaya telefon aku. Dan sewaktu aku tengah syok-syok scroll phone, aku terdengar bunyi keriukan lantai papan, seolah-olah seperti ada orang tengah berjalan. Aku sangkakan tikus pada mulanya, tapi semakin lama bunyi lantai itu semakin jelas kedengaran, seolah-olah ada yang berjalan menuju ke bilik tidur aku. Dan bunyi itu berhenti betul-betul depan pintu bilik tidur. Aku bangun dan aku jenguk ke arah bilik. Di satu sudut aku ternampak kerusi rotan tempat selalu arwah atuk aku berehat, bergoyang dengan sendiri seperti ada seseorang yang sedang duduk. Dan serentak itu juga bau tanah basah terus memenuhi ruangan rumah. Aku terus masuk ke bilik dan kunci semula pintu. Lampu bilik tidur aku buka sampai ke pagi, disertakan dengan alunan ayat-ayat Al-Quran dari handphone aku buka. Esok pagi aku terus call mak dan aku ceritakan apa yang terjadi. Mak terdiam membisu setelah aku ceritakan. Dan aku cakap aku nak balik rumah mak hari ini juga. Aku letak call dan terus kemas beg baju dalam beg aku. Dan aku terus keluar dari rumah itu. Jadi sebelum aku keluar, kunci pintu, aku sempat pandang ke dapur dan aku dapat rasakan seolah-olah ada lagi mata yang sedang memerhatikan dari dapur. Sekarang barulah aku faham, rumah lama ditinggalkan kosong. Pasti akan ada yang lain masuk untuk menghuni rumah tersebut sambil menunggu waris rumah untuk balik semula ke rumah pusaka.